Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Arif bin Nik Amanullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi. Dan dalam video kali ini, saya akan berkongsi tentang bahan digital yang memperkasa pendidikan. Pernah tak kalian terfikir, apa itu bahan digital? Dan macam mana ianya boleh memperkasa dalam pendidikan? Kalau nak tahu, bahan digital ialah sumber atau format maklumat yang disimpan dalam format elektronik dan ianya boleh diakses oleh sesiapa sahaja dan di mana-mana sahaja. Contoh bahan digital yang saya yakin para pendengar sangat kenali ialah kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI. Alah, macam ChatGPT dengan Copilot tu. Hari ini kita akan meneroka bagaimana kecerdasan buatan atau AI sedang mengubah landscape pendidikan. Pertama sekali, kita ada sistem pembelajaran adaptif seperti Dreambox dan Newton. Platform ini menggunakan AI untuk menyesuaikan bahan pembelajaran mengikut keperluan individu pelajar, membantu mereka belajar pada kadar dan gaya mereka sendiri. Seterusnya, tutors maya seperti Duolingo dan Khan Academy yang menggunakan AI untuk memberikan maklum balas serta-merta dan penilaian yang tepat kepada pelajar. Ini membantu pelajar memperbaiki pemahaman mereka dalam pelbagai subjek dengan lebih efisien. Contoh lain adalah pembelajaran berasaskan permainan seperti Quizlet dan Kahoot. AI membantu dalam mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan, mendorong motivasi dan penglibatan pelajar. Akhir sekali, kita ada analitik prediktif yang digunakan oleh universiti untuk mengenal pasti pelajar yang mungkin memerlukan sokongan tambahan. AI menganalisis data prestasi pelajar untuk meramalkan risiko dan mencadangkan intervensi yang sesuai. Dengan semua inovasi ini, tidak dapat dinafikan bahawa AI sedang membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. AI dalam pendidikan juga mempunyai keburukan. Of course lah kan, kalau ada kebaikan, mesti ada keburukannya. Salah satunya ialah keterbergantungan kepada teknologi. Penggunaan AI yang berlebihan boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung kepada teknologi, mengurangkan kemampuan mereka untuk berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Selain itu, terdapat kebimbangan mengenai privasi dan keselamatan data. Penggunaan AI memerlukan pengumpulan dan analisis data pelajar yang boleh menimbulkan risiko privasi jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah. Akhir sekali, ketidakseimbangan akses juga merupakan isu penting. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada teknologi AI yang canggih. Ini boleh mewujudkan jurang digital antara pelajar yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Jadi itulah antara kebaikan dan keburukan AI. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana seorang guru mempraktikkan penggunaan AI dalam pembelajaran. Jom kita tengok. Penggunaan AI dalam pembelajaran dan pengajaran adalah sangat penting bagi golongan guru. Dengan bantuan AI ini, guru dapat menyusun dan merangka serta merancang PDP yang lebih berkesan dan menarik. Hal ini akan menjadikan PDP itu lebih menarik dan sangat bersesuaian untuk pembelajaran di dalam kelas. Selain daripada itu juga, penggunaan AI juga mampu menyelesaikan dan membantu guru-guru dalam tugasan lain seperti membuat minit mesyuarat, laporan aktiviti dan sebagainya.